bidang, contohnya dalam bidang STEM. Bukan STEM yang kita kubur STEM tak lah, itu sains, teknologi, kejuruteraan dan tematik lah. Jadi hal ini dapat melatih mereka lah sebagai tenaga kerja dengan kemahiran digital yang diperlukan, dan juga kita dapat menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Okey, LED panel tu biasanya Malaysia tak ada. Kita kena import daripada China. Okey. Kalaulah kita sendiri ada R&D dan kita buat LED panel kita sendiri, kemungkinan kita punya harga yang kita boleh letak untuk LED panel tu akan jadi rendah lah. Di PUO sendiri pun sudah ada satu pusat simbiosis tadi, betul? Jadi yang kita panggil sebagai apa, Doktor? CTEC, betul? Center for Technology Convergence. Center for Technology Convergence. And Communities. Ya, maknanya Assalamualaikum dan selamat datang kepada pendengar sekalian ke episod terbaru podcast PUO on Air dengan tajuk kita hari ini iaitu daripada negara pengguna kepada negara berteknologi. Bagaimana kepakaran tempatan dan teknologi konvergen mengubah masa depan. Bersama dengan saya hari ini di studio ialah Dr. Riz dan juga Dr. Razwan, masing-masing mempunyai latar belakang yang pakar-pakar belaka ya, iaitu Dr. Rizwan ialah pakar dalam bidang pembangunan produk, teknologi dan juga kejuruteraan, manakala Dr. Razwan pula merupakan pakar dalam teknologi instruksi dan multimedia. Selamat datang kepada doktor-doktor ke studio kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Saya gembira dapat berkongsi pada hari ini. Ya, Dr. Rizwan. Memang saya pun sama teruja untuk berkongsi apa yang kita ada. Baik, terima kasih doktor-doktor atas kesudian menerima jemputan kita untuk podcast hari ini. Baiklah doktor-doktor, melihat kepada tajuk perbincangan kita hari ini, iaitu kita nak bercerita berkenaan bagaimana kepakaran tempatan dan teknologi konvergen ni dapat mengubah masa depan, mungkin spesifiknya di Politeknik sendiri. Jadi kita mulakan perbincangan kita dari hari ini, iaitu kita nak tanya sebenarnya apakah sebenarnya teknologi konvergen? Boleh mungkin kita mulakan dengan Dr. Riz, apa itu teknologi konvergen? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama kali saya terangkan sedikitlah apa sebenar itu konvergen. Konvergen adalah perkataan yang agak barulah dekat Malaysia. Kemungkinan sebelum ni kita guna teknologi, kita guna perkataan-perkataan yang biasa, canggih apa semua kan. Tapi konvergen ni biasa jarang orang guna. Tapi banyak perkataan konvergen ni banyak digunakan di negara-negara yang maju lah, seperti Korea dan negara-negara UK dan lain-lain lah. Okey, maksud konvergen tu sendiri adalah gabungan di antara bidang-bidang ataupun kita punya teknologi, bidang-bidang teknologi yang latest dan bidang-bidang yang sedia ada. Okey. Syarat yang pertama tadi adalah dia mesti menggabungkan bidang-bidang ataupun teknologi-teknologi terkini. Okey. Dan dia mesti ada syarat dia melibatkan industri. Okey, itu adalah syarat untuk jadi konvergen. Dan konvergen ni sebagai contoh paling mudah sekali kita tengok adalah kita punya telefon, mobile phone kita. Kalau dulu telefon kita cuma just boleh bercakap, boleh call dengan SMS saja. Tapi sekarang dah macam-macam kita boleh buat. Ada Face ID, ada kita boleh buat pembayaran internet apa semua. Itu adalah satu device convergent lah yang kita panggil. Itu contoh convergent lah. So mungkin boleh tambah Dr. Razwan. Silakan Dr. Raz tambah berkenaan dengan isu ni. Memang boleh katakan macam perkataan baru kalau kita dengar lah perkataan convergen ni. Namun lebih kepada seperti yang Dr. Rizwan cakap ni adalah kombinasi lah daripada berbagai teknologi yang disatukan, yang fokus lebih kepada untuk memudahkan cara dan juga membantu kehidupan seharian kita. So dengan adanya teknologi convergen ni, apa yang kita sasarkan untuk kehidupan harian kita akan lebih teratur dan lebih tersusun.
Dengar perkataan convergent tu macam pelik. Rupanya dekat dengan kita. Bila kita dengar doktor-doktor cerita tadi tu, rupanya convergent ni kita gunakan. Misalnya kata handphone, rupanya teknologi-teknologi canggih tu pun merupakan convergent juga. Okay, saya nak bertanya kepada doktor-doktor sendirilah. Bila kita kata tadi dah tahu dah teknologi convergent tu sebenarnya sedemikian rupa. Jadi kenapa kita nak beralih kepada negara yang berteknologi? Apakah keperluan sebenarnya kita beralih kepada negara yang berteknologi ini? Boleh kan Dr. Riz mungkin boleh mulakan dulu? Okey, sebenarnya peralihan ini sangat kritikal sebenarnya. Sebab kalau kita tahu sebenarnya negara kita dah lama menjadi negara pengguna dan sekarang kita dah dalam proses untuk menjadi negara pencipta, yang sebenarnya bila kita jadi negara pengguna ni dia menyebabkan negara kita lebih kurang mendapat perhatian dan sukar untuk menjadi negara yang lebih ke depan lah. Okey, kita bagi contoh lah. Kalau kita tiada sentiasa menjadi negara pengguna, apa yang berlaku adalah yang pertama kita akan bergantung dari segi ekonomi, dari segi keselamatan cyber, peluang pekerjaan. Jadi kita akan sentiasa bergantung kepada negara lain. Contoh kita ambil satu contoh lah. Contoh kita tak ada kepakaran dalam untuk pembuatan kereta. Kita tak ada pakar pun untuk buat kereta. Jadi kita akan sentiasa import daripada luar negara kereta yang bila kita ada orang nak pakai kereta, kita kena import. Jadi dengan kepakaran sedia ada dekat kita punya negara, contohnya macam kita ada Proton, kita ada Pro 2, jadi kita boleh keluarkan kita punya kereta sendiri. Itu salah satu contoh lah kenapa kita mesti ada peralihan di antara negara pengguna saja kita just guna ataupun kita ingin jadi negara yang berteknologi. Okey. So itu sangat penting lah untuk kita pergi ke arah beralih ya doktor. Dan kita akan, bila kita jadi negara pencipta, kita akan pergi ke negara maju, negara yang lebih maju lah. Dia sebenarnya ada kaitan ya doktor, bila kita cerita pasal negara teknologi ni, kita dah mula ada kepakaran, rentetan daripada itu kita pula akan menjadi negara maju. Seterusnya Dr. Razwan, mungkin daripada itu kita nak tanya juga, kita ni kata tadi dah nak beralih kepada negara maju, nak jadi negara berteknologi. Jadi bagaimana persiapan kita untuk membangunkan bakat dan juga pendidikan agar kita siapkan generasi kita ni untuk ke era tersebut? Silakan Dr. Razwan. Ya, terima kasih. Betul tu. Yang sebenarnya kalau kita tengok kat situ, kunci utama adalah bakat tu sendiri, pembangunan bakat tu sendiri. Bakat tu merujuk kepada apa yang boleh dibuat ataupun diberikan oleh seseorang itulah. Jadi untuk memastikan, kita perlu memastikan supaya sistem pendidikan kita, terutamanya kalau kita tengok di CTEC sendiri, kita ada menawarkan kursus-kursus yang sambilan telah kita buat sebelum ni, ya Dr. Rizwan, yang mana lebih kepada fokus kepada teknologi-teknologi terkini. Ya. Jadi untuk industri ni sebenarnya sentiasa berubah, ya. Jadi kita kena fokus kepada minat pembangunan bakat itu sendiri, iaitu dalam bidang, contohnya dalam bidang STEM. Ya, bukan STEM yang kita STEM tak lah, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan tematik lah. Jadi hal dapat melatih mereka lah sebagai tenaga kerja dengan kemahiran digital yang diperlukan, dan juga kita dapat menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Kerana kita tahu pembelajaran ni selagi tak pejam mata, selagi itulah belajarlah kita sehingga geliang lehat lah orang kata kan. Untuk kita menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang sedia ada dan akan datang kita tak tahu ni. Okay, saya tambah sikit dari segi silakan doktor. kemudahan tadi. Ya. Sebenarnya kita mesti mendedahkan kita punya anak-anak kita punya masyarakat start daripada sekolah rendah lagi. Kalau kita tengok dah ada subjek-subjek teknologi dekat kita punya sekolah rendah lah, dan pergi sekolah menengah pula ada subjek RPT, subjek berteknologi, subjek yang ada pengaturcaraan apa semua. Sebenarnya kat situ salah satu usaha kerajaan untuk menyedahkan bahawa teknologi ni sangat penting. Okey, sangat penting. Dan bila mereka pergi ke universiti apa semua, mereka dah boleh berfikir macam mana mereka boleh menjadi seorang pencipta, bukan sahaja pengguna. Jadi di situlah usaha-usaha yang kerajaan buat ni sebenarnya dia dah selari dengan apa yang kita kecapi. Sebenarnya apa yang kita buat pada hari ini, kita akan nampak akan datang.
akan datang. Jadi program-program yang kita buat, contohnya macam STEM apa semua tu, mungkin kita tak dapat nampak impaknya pada secara terus. Tapi sebenarnya nanti bila ke 2 tahun, 3 tahun ataupun 10 tahun ke hadapan, kita akan tengok sebenarnya banyak negara kita boleh berubah dengan teknologi-teknologi latest. Kalau sebelum ni kita AI kita lambat. Tapi sekarang AI kebanyakan company, kebanyakan industri dah mula menggunakan teknologi kecerdikan buatan ni AI. Daripada apa yang Dr. Ras dan Dr. Riz cerita tadi, maknanya negara kita ni dia bukan terus-terus nak embed. Dia macam pelan-pelan sebenarnya. Sekolah buat, lepas tu pergi universiti kita apply lagi. And satu masa kita sebenarnya ada satu negara yang ada kepakaran tersebut. Berbalik kepada isu ini pula, jadi apakah pendapat doktor-doktor lah ya? Kita tadi dah cerita negara kita ni mula-mula daripada sekolah ada buat STEM, ada buat RPT dan sebagainya kan. Jadi kepakaran-kepakaran tempatan ini sebenarnya memainkan peranan dalam memanfaatkan teknologi kan. Jadi bagaimana sebenarnya dia memainkan peranan mereka tersebut? Boleh doktor huraikan sedikit berkenaan dengan perkara ini? Ya, betul. Saya dulu. Okey, tak apalah kalau kita tengok sebenarnya kepakaran tempatan ni kenapa dia sangat penting. Dia bukan saja penting tapi dia sangat penting kerana mereka ni sebenarnya akan memahami konteks itu sendirilah, konteks dan cabaran unik negara kita itu sendiri. Jadi untuk itu dengan adanya kepakaran tempatan ni mereka mampu menyesuaikan dan seterusnya membangunkan teknologi yang sesuai. Macam Dr. John cakap tadi, kita tak nak dah jadi pengguna, kita nak membangunkan teknologi yang sesuai dengan keperluan tempatan. Jadi kita sudah melihat beberapa contoh yang sedia ada lah kalau anda tengok di social media, penggunaan teknologi, anda scroll je lah ataupun anda search lah berkaitan dengan new teknologi di Malaysia pun benda-benda tu ada yang diberikan ataupun ditunjukkan dekat kita. Tapi adakah kita bersedia berkaitan dengan hal tu? Itu anda kena jawab lah. Jadi macam mana Dr. Zul? Sedikit perkongsian lah. Kalau mengikut macam mana kita nak tahu dia pakar? So kalau kita tengok artikel daripada Harvard Business Review, pakar ni sebenarnya adalah yang pertama, dia perlu ada pengetahuan teori dan praktikal yang mendalam. Pertama. Yang kedua, mesti ada pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Dia dah ada ilmu dan praktikal yang kuat, dia boleh menyelesaikan masalah. Contohnya masalah industri ke masalah komuniti, dia boleh selesaikan. Dan yang ketiga, dia boleh menyumbang. Bila dia dah ada ilmu, dia bukan simpan, dia boleh menyumbang kepada orang lain lah. Sebab tu dia boleh menyelesaikan masalah orang lain yang bersemulah, teknologi transfer. Dan itu kepakaran lah. Jadi kenapa dia penting? Kenapa kepakaran ni penting dekat negara kita? Kenapa kepakaran tempatan tu penting? Kita bagi contoh lah, contoh EV sekarang. Seperti yang diperkatakan sekarang memang sangat glamour sekarang, nak pakai EV, nak pakai kereta EV kan. Jadi kenapa kita tak boleh nak pakai kereta selamba beli macam Proton? Proton dah ada Proton EMAS. Dan kita ada daripada luar BYD. Contohlah, kalau kita ada kepakaran berkaitan dengan EV ni, bermula daripada design EV semua, dan why not kalau negara maju, kalau dia ingin melabur, contohnya macam BYD ataupun Tesla, kalau dia tengok kita ada pakar, semestinya dia akan melabur. Macam kita juga, kita nak melabur untuk kita nak buka kedai makan, mesti kita akan cari orang yang pandai masak, betul tak? Jadi sama juga dengan negara-negara maju ni, bila dia nak melabur dekat sesuatu negara, dia mesti cari orang yang boleh membawa teknologi tu. Jadi kalau dia bawa teknologi negara dia sendiri, baik dia buat dekat negara dia orang lah. Jadi kalau kita ada teknologi tersebut yang kita ada kepakaran kita, dan teknologi tu boleh transfer secara terus, dan teknologi contohnya macam EV tadi, BYD terus boleh buka kilang, terus je boleh jalan. Berbanding kalau kita tak ada kepakaran, China perlu import, maksudnya perlu ambil orang dia sendiri untuk kerja dekat kita, tempat kita. Jadi costing akan tinggi apa semualah. Jadi itulah pentingnya sebenarnya kepakaran dalam negara. Dan apa yang kita kecapi dalam pada masa sekarang adalah disebabkan oleh kepakaran-kepakaran yang kita ada pada masa dulu.
Jadi nampak di situ apabila Dr. Ras dan juga Dr. Riz bercerita berkenaan dengan bakat tempatan ni, kita penting kena ada supaya kita tak bergantung. Kita tak bergantung kepada sumber-sumber luar. Kita sendiri ada ekspertis kita, maka dia membuka ruang dan juga peluang bukan sahaja untuk pertumbuhan ekonomi, malah untuk upskilling dan reskilling juga semakin banyak peluang-peluang yang kita boleh jana doktor-doktor. Okey, kita dah cakap kepakaran tempatan itu penting, kita ni nak jadi negara berteknologi tinggi dan sebagainya. Tapi saya rasa ada satu loop di sini, mesti ada cabaran-cabaran yang mungkin akan berlaku semasa kita nak menyusuri dalam kita nak mencapai agenda kita menjadi negara teknologi. Dr. Ras, Dr. Riz, boleh bagi pandangan sikit apa cabaran kita ni nak jadi negara berteknologi? Silakan doktor. Cabaran memang mencabar. Kan? Ya. Namun salah satu cabaran adalah dalam segi jurang kemahiran digital itu sendiri, di mana kita perlu memastikan semua lapisan masyarakat, tak kira lah di peringkat apa sekalipun, mempunyai akses kepada pendidikan dan latihan yang relevan. Okay, hal ini sebenarnya dengan ada akses terbuka macam ni, memerlukan support yang tinggi lah, terutamanya dalam penggunaan internet berkelajuan tinggi. Macam kita tengok dululah kita, dan sekarang ni kita dah ada 5G kan. Sebelum ni kita pakai 4G. Di mana 4G, pernah tak anda ketika dulu semasa guna 4G, line full ni tapi internet sangat lembat. Kenapa? Kenapa lambat? Ini hal ni disebabkan sebab congest. Congest sebenarnya kawasan tu terlalu ramai orang pengguna 4G, di mana pencawang mungkin tak dapat support. Saya ambil contohlah kan di stadium kita melihat perlawanan bola sepak kan. Okey, ramai orang kat situ. So kita nak buat, ada orang buat live, ada orang ambil gambar apa semua, dan internet jadi slow. Kenapa slow? Sebab terlalu ramai orang berguna dan terlalu banyak orang menggunakan dalam satu pencawang internet yang sama. Namun dengan adanya teknologi 5G ni kan, sebelum ni mungkin daripada 100,000 orang, ataupun kita ambil yang logik lah, 10,000 orang mungkin untuk 1 kilometer tu boleh digunakan secara okey saja. So bila lebih sikit daripada 10,000 kilometer, 4G dah jadi congest. Tapi kalau untuk 5G, 10,000 orang tu tak ada masalah kan. Kalau kita tengok maksimum 5G pun dah sampai 1 gig dia punya kelajuan kan. Jadi akses itu penting. Dengan adanya akses tersebut dan disokong oleh infrastruktur yang sedia ada, dia dapat sama-sama membantulah untuk mengurangkan jurang kemahiran digital di setiap lapisan masyarakat yang ada. Saya tambah sikit cabaran lain yang di antaranya adalah kita sebenarnya kekurangan R&D ataupun research and development. Kita kekurangan R&D berkaitan dengan praktikal, secara praktikal. Contohnya R&D secara terus. Secara terus dengan projek yang sedia ada. Contoh dekat industri, dia ada masalah berkaitan dengan industri. Contohnya kita ambil satulah projek LED panel kita ambil. Okey, LED panel tu biasanya Malaysia tak ada. Kita kena import daripada China. Okey. Kalaulah kita sendiri ada R&D dan kita buat LED panel kita sendiri, kemungkinan kita punya harga yang kita boleh letak untuk LED panel tu akan jadi rendah lah, sebab kita yang buat. Itu maksud negara pencipta tadi. Bukan sahaja kita just mengguna, kita boleh mengeluarkan produk sendiri, dan itu yang kita akan merancangkan ekonomi kita sendiri. Dan yang kedua adalah kurangnya jalinan di antara institusi seperti politeknik, universiti, industri dengan komuniti. Okey, tiga ni dia tiada titian yang jelas. Okey, tiada titian yang jelas. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, contohnya dekat CITEC kita akan buat satu program di mana transfer knowledge di antara pakar-pakar industri, pakar daripada komuniti dan pakar daripada universiti. Okey, duduk sekali. Maksudnya dia ada satu pusat simbiosis di mana mereka berbincang. Contohnya dia akan bagi satu masalah, kita akan jadi bagi satu masalah, dan mereka akan berbincang macam mana nak selesaikan masalah tersebut. Sebab perspektif orang industri lain. Okey, perspektif orang universiti ataupun orang politeknik, institusi ni lain. Dan dari segi komuniti, macam mana dia perspektifnya. Jadi penyelesaian tu dia akan lagi memberi impak yang lagi besar lah kepada kita.
jika kita ada satu simbiosis ataupun pusat yang boleh membincangkan perkara-perkara seperti berikutlah, dan program-program yang dijalankan tu bersesuaian dengan ketiga-tiga elemen ataupun entiti tersebut. Jadi di sinilah maksud saya bagaimana usaha-usaha untuk kita mewujudkan satu ekosistem yang bagus ataupun yang lebih bersistematik supaya kita boleh mencapai suatu hari nanti negara maju ataupun negara berteknologi tinggi. Okey. Jadi saya rangkumkan di sini yang doktor-doktor bincangkan tadi, yang doktor beri input tadi tu, di PUO sendiri pun sudah ada satu pusat simbiosis tadi, betul? Jadi yang kita panggil sebagai apa doktor? CTEC, betul? Center for Technology Convergence. Center for Technology Convergence. And Communities. Ya, maknanya saya boleh doktor? Sikitlah. Teknologi convergence yang saya tekankan tadi lah, yang menggabungkan teknologi terkini dan dia ada elemen industri. Dan communities ni dia lebih kepada kemanusiaan lah. Kita menyumbang untuk kita punya masyarakat dan kita melibatkan masyarakat secara direct. Okey, ada program-program yang kita kumpulkan pakar-pakar kita dan kita cuba untuk transfer knowledge kepada masyarakat setempat supaya dari segi kesedaran ataupun dari segi macam mana nak gunakan teknologi terkini. Contohnya macam AI, data science, okey, IoT dan sebagainya. So bagi saya usaha-usaha yang macam ni lah kita akan nampak impaknya mungkin secara terus pada masyarakat, mungkin setahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, 4 tahun atau 10 tahun akan datang, kita akan nampak sebenarnya impak yang negara kita akan terus pergi lebih jauh lah. Ya, betul sebab kita tengok sebenarnya potensi dia sangat besar lah. Dan sebenarnya kita boleh sebenarnya mencipta pekerjaan. Bukan saja mencipta pekerja, kita mencipta pekerjaan berkemahiran tinggi untuk meningkatkan produktiviti mereka itu sendiri. So kita dapat meningkatkan produktiviti, kita dapat membaiki kualiti hidup rakyat melalui penyelesaian teknologi yang ada dalam bidang kesihatan terutamanya, pendidikan dan pengangkutan, serta kita boleh macam menjadi pemain penting lah dalam ekonomi digital global ni sendiri. Satu lagi kalau kita tengok kerajaan sekarang sangat mementingkan gaji premium. Bagaimana kita nak mencapai gaji premium? Salah satu gaji premium adalah macam mana kita nak jadi pakar. Betul. Kalau kita jadi pakar satu bidang dan kita boleh mencapai gaji premium, orang akan bayar kita sebab kita pakar. Okey, itu adalah satu usaha lah untuk kita, masyarakat kita boleh mencapai ke arah negara berpendapatan tinggi dan mencapai gaji premium tersebut. Menarik Kalau kita cerita lagi ni mungkin tak habis segmen podcast kita ni, sebab dia macam makin lama makin seronok. Makin lama makin seronok pula kita nak tahu kenapa kita nak dari negara berteknologi dan sebagainya Jadi saya mengucapkan ribuan jutaan lah terima kasih kepada doktor-doktor kita hari ini sebab memberikan kita input dengan kita punya tajuk iaitu kita bergerak ke arah negara yang berteknologi tidak lama lagi. Jadi di akhir perbincangan ini, saya dengan panel-panel di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton di luar sana kerana sudi bersama dengan kami dalam segmen podcast PUO On Air, dan terima kasih daripada saya juga daripada panel-panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.